Lepas ni saya akan bacakan satu kali on air satu hadis. Lepas tu saya akan baca buku Bertemu Janji Allah. Lepas tu kita akan berpisah, insya-Allah. Hadis kalimah tayyibah, beriman dengan perkara gaib, mutakab hadis, insya-Allah. Hadis yang ke-172. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, Attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mati melainkan sebagai muslim sejati. Mengenai takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalaulah setitik daripada zakum dititik ke dunia, nescaya ia akan merosakkan kehidupan ahli dunia. Bagaimana pula orang yang zakum menjadi makanannya? Zakum ialah pohon yang tumbuh di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi 420 saudara. Kita baca hadis berosot sampai 360. 50 orang merosot, 50 orang terbang baru baca hadis. Belum baca Yasin lagi. Masya Allah. Iwan Mufar belanja lagu raya. Tunggu hari raya boleh tak? Alhamdulillah. Mereka yang rindu dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rindu, dia akan stay. Siapa yang rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mendengar sabda itu saudara, bergetar-getar hatinya ingin tahu apakah sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga anda-anda yang sedemikian disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. TV Khalifah bangkit. Tengok tu, TV Khalifah bangkit. Tadi kau jual nasi betul, TV Khalifah bangkit. Abang Isma respect betul dekat DJ Irwan. TV Khalifah bangkit. Saya respect betul lah dengan dia ni saudara. Saya tak tahulah, tapi saya tak suka mengampu depan-depan, tapi saya suka cakap depan-depan. Dulu TV Khalifah bangkit saudara, view dia tak tinggi, tapi sekarang tengok view dia sampai 1000 lebih. Tahniah, bagus. Tapi dalam 1000 lebih tu dia tak peduli siapa-siapa haters dia pun, dia terus cakap aja. Saya tak ada haters, saya hantar pergi bulan. Tapi yelah, TV Khalifah bangkit ni dia cakap ketika dia live tu, dia macam keras sikit lah. Dia bukan keras, dia sebenarnya tegas dan bersemangat. Kadang-kadang orang tak faham Irwan, orang tidak berada di tempat ini untuk menyatakan sesuatu. Bila kita nak menyatakan sesuatu dengan harapan apa yang kita nak nyatakan itu sampai, dia perlu ada kekuatan dalaman, dia perlu ada ketegasan untuk benda itu sampai. Cuma kadang-kadang bila kita tegas, kononnya tegas, disalah ertikan dengan marah dan sebagainya. Saya harap DJ Irwan, kawan saya Irwan, TV Khalifah bangkit, jangan lemah, terus menyampaikan dakwah dengan baik dan sabar Irwan. Perjalanan ini jauh lagi. Abang Isma suka kawan-kawan Abang Isma menjadi orang yang menyampaikan. InsyaAllah saya tak pernah cemburu, malahan saya sayang sahabat-sahabat saya. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang menjadi DJ, kadang-kadang ada penontonnya 12, 13, 15. Saya nasihatkan supaya jangan berpatah semangat, terus menyampaikan. Maulana Helmi, Maulana Johari pernah berkata dengan saya, teruslah sampaikan. Walaupun kadang-kadang kita tidak ada view, walaupun kadang-kadang ramai haters, terus menyampaikan. Itu yang menjadi kekuatan saya saudara untuk on air. Sebab satu kali on air saya akan sampaikan satu hadis, satu kali on air saya akan baca buku Bertemu Janji Allah, insya-Allah. Kalau bagaimanapun hari Sabtu ini saudara ada meeting club my friend. Radio Bapa Aku FM ini ada kelab pendengarnya berdaftar di bawah ROS, Register of Society. Pendengar Bapa Aku FM, ada kelab pendengar Radio Bapa Aku FM hari Sabtu ini di sini di rumah kelab my friend di warung Bapa Aku FM. Mereka akan datang meeting insya-Allah untuk merancang sesuatu yang dipanggil kenduri kampung. Kenduri kampung semua saya jemput. Anda merah, biru, kelabu teh anjing, semua saya jemput. Pelangi, semua saya jemput. Semua saya jemput. TV Khalifah bangkit, Duravel men only, merit only, long journey formulation. Saya akan hadiahkan satu untuk TV Khalifah bangkit. Biar bangkit sebenar-benar bangkit. Bangkit yang tak turun-turun. TV Khalifah bangkit.